أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita pada malam ini untuk kita menyambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati, dan kita berada di bab ujub. Ujub muka surat 56, iaitu sebab bagi ujub. Kalau kita tu muka surat berapa tu? 140. Bagi 3. Baik. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu bahawasanya sebab ujub jahil. Sebab bagi ujub adalah jahil. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang akan menimpa kalau dia ujub. Apa kesan dia, lagu mana ibadat dia, jahil. Tahu. Itu sebab dia. Dan bahawasanya ubatnya ilmu. Maka ubat kepada jahil ni adalah ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya sahaja ilmu dengan belajar. Nak dapatkan ilmu kena belajar. Belajar lagu mana? Belajar mesti ada pelajar, mesti ada guru, mesti ada manhaj ataupun muqarrar. Apa yang nak belajar tu, kitab. Kitab ke apa? Mesti ada tu. Jadi nak belajar mesti ada guru, mesti berguru. Tu penting Sebab ulama-ulama terdahulu semua sekali mereka berguru belaka. Ada tak guru mengaji satu tempat, mereka berguru siapalah guru dia kata bolah ngaji sini mungkin ngaji lain pula, pindah pergi ngaji lain pula. Atau guru kata bolah ngaji sini pergi ngaji tempat ni pula. Habis tu guru kata bolah ngaji boleh ngaji ngajar pula. Guru bagi izin untuk ngajar. Lepas tu kan guru bagi izin juga untuk buka tempat pengajian, buka pondok dan sebagainya. Itu semua dengan izin dan juga perintah daripada guru. Sebab tu ada keberkatan tu. Ada keberkatan. Sebab apa? Sebab dapat izin daripada guru. Ni ngaji tak mana. Ngaji tak mana. Tapi buka juga. Apa? Tak ada kerja lain dia kata. Nak jadi cikgu, muka tak ada CJ. Tak, nak jadi kau ni tak boleh, kau tak boleh, nego tak pandai. Buka lah, buka dengan tak pandai. Bukan tak pandai tawaduk. Memang tak pandai, hakikat. Kalau tak pandai tawaduk tu lain. Ni memang tak pandai. Baca kitab. Kitab Arab tak baca. Pondok tak baca kitab Arab. Baca kitab apa? Kitab Jawi. Kitab Jawi tu pun dia baca buat rumi. Guru kalau orang ngaji tak apalah dah orang ngaji. Ni tak guru baca rumi juga. Balik rumi. Dia tak ngaji dah tu maksudnya. Kalau dia ngaji, dia ada kitab usi Jawi. Dia ada kitab usi Jawi. Lepas tu mesti ada topik daripada guru. Dia ngaji tu guru syarah apa? Tulis mula.
barulah boleh mengajar. Ni tak mengaji tapi nak mengajar. Mana? Faqidu syai' la yu'ti. Ulama kata orang yang tak ada apa satu tak boleh nak bui. Piti tak ada nak bui ke mana? Ilmu tak ada nak bui ke apa? Waktu jadi baca kitab mengarut tu. Ha. Ummul Barahin. Dia pergi baca Ummu Ibrahim. Nama kitab tu Ummul Barahin. Barahin jamak daripada perkataan burhan, bukti, dalil. Burhan jamak dia barahin dengan nun belakang tu barahin. Boleh ke dia bunyi Ummu Ibrahim. Kitab apa baca? Ummu Ibrahim. Mu Ibrahim. Mu Ibrahim mana tu? Nama kitab tu Ummul Barahin, ibu segala dalil, kitab akidah. Ibu segala hujah. Boleh ke dia Mu Ibrahim. Contoh tu tak ada kaitan dengan buat hidup ataupun telah meninggal. Jadi atau kena belajar. Bila mana kita tahu penyakitnya adalah jahil, maka ubatnya adalah ilmu. Ingat lagu mana nak ilmu? Bitta'allum, dengan belajar. Lepas tu, kalau kita nak anak kita ni nak jadi ustaz, jadi ulama, maka kita kena ajar dia ataupun kita lorongkan dia untuk belajar. Mungkin kita tak ada nak mengajar, kita tak ataupun kita tak tahu lagu mana nak buat ni. Tapi kita nak anak kita pandai agama. Maka paling kurang kita hantar dia ke tempat yang boleh dia mengaji bahasa Arab. Boleh mengaji bahasa Arab. Sebab kunci kepada kitab-kitab ni adalah bahasa Arab. Teruk nak baca kitab bahasa Melayu saka. Nak ambil masdar asal dia, sumber asal dia, iaitu bahasa Arab. Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia pekerjaan dengan usahanya. Kalaulah sebab ujub tu perkara yang bukan dia usaha. Dia tak usaha apa-apa. Comel. Allah Ta'ala buat comel ni. Kecil lagi. Allah Ta'ala buat. Kalau kita tak berapa comel kan. Saya cakap buat. Saya cakap ejah. Tapi kalau Allah Ta'ala buat comel dia. Seperti cantik rupanya. Dan elok suaranya. Ni bagi tak boleh nak ejah lah tu. Kalau pakai bedok ke apa semua tu. Tu tak sewi uduh je. Tetap tak comel. Orang comel ni tetap. Dia bangun tidur pun comel. Bukan comel asal. Bangun tidur, tengah tidur. Tu biar elevasi, comel lagi. Jadi bagi tidak kena usaha. Jadi kalaulah dia wujud tu dengan perkara-perkara ni berasa aku ni comel. Comel aku ni koyak sore dah. Oi sedapnya suara aku ni. Baca Quran pukul 3 pagi dengan speaker. Nak tunjuk kau dia suara sedap. Maka dia katakan kalaulah ujub tu dengan perkara yang dia tak usaha, dia tak usaha berapa tak labui kelebihan, maka tiada patut ia ujub dengan dirinya. Tak patut ujub. Kenapa? Kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya. Bukan dia je usaha tu. Nak Allah Ta'ala je bui. Hidung macung comel loteh. Kulit putih sepuh. Nampak urat biru. Comelnya. Allah Ta'ala bui. Apa dah wujudnya? Patutnya lagu mana? Bahkan sayugianya bahawa ujub ia dengan Tuhan yang memberi ia akan dia. Memberi ia seorang tu. Memberi ia Tuhan akan dia akan seorang tu. Bagi seorang yang ada rupa comel dengan suara sedap tadi. Dengan semata-mata limpah kurniaan. Kelebihan Allah Ta'ala bagi ke dia tu. Tak? Fadlullah. Zalikal fadlu minallah. Haza fadlu min Rabbi. Biasa kalau kata, di kata-kata kan, boleh ada tulis. Kata-kata baru lah biasa tak ditulis. Haza fadlun
min rabbi. Ini kurniaan daripada Tuhan. Pasal dia wujud tu. Kalau tidak kat dia tengok kereta dia baru, comel. Tengok kereta orang lain, Allah. Tuhan anjing. Dia bahasa wujud dia lah. Tapi dia betul tulis haza fadlu min rabbi, waktu hai berlaku ni. Boleh beredam mula. Jadi kalaulah ujub tu barang yang dia tak usaha, maka dia kena sepatutnya dia kena ujub dengan Tuhan. Dia kena ujub dengan Tuhan lagu, maksudnya dia kena kagum dengan Allah SWT. Allah lah yang buat. Allah lah yang bagi aku comel ni. Allah lah yang bagi aku suara sedap ni. Biasa dua ni package. Biasanya. Batu artis nyanyi sedap, muka comel. Kalau lelaki semak, suara sedap semak. Nasyid-nasyid ke apa semua kan, setakat kita duk perhati lah. Setakat duk perhati kebanyakan. Kalau budak-budak sekolah duk nasyid buat jadi solo tu biasa semak. Jarang muka pecah rumah, suara sedap. Jarang muka pecah rumah ni tapi kat mujur. Kalau nyanyi kena dengar ya, tak boleh tengok gitu weh. Kalau tidak ilek sedap suara tadi tengok muka. Tolong ke dok ni? Orang lain kali. Biasa mari package sekali package. Tapi ada juga muka tak apa semak, suara sedap ada juga, ataupun muka semak suara tak sedap pun ada. Tapi kebanyakannya buat suara sedap tu dia mari dengan package. Mari dengan muka comel juga. Alhamdulillah. Allah Taala bagi kau dia. Ngomong kita dak semak pun dak, suara pun tak sedap. Alhamdulillah boleh dia. Kita boleh buat lain lagi. Nikmat lain macam lagi Allah Taala beri. Tak? Dan saya kira bahawa berfikir pada hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit. Dia kena fikir, comel ni Allah Taala beri. Allah Taala nak hilangkan comel ni sebentar je. Mari penyakit habis comel. Istimewa penyakit cederi apa tu? Judari. Istimewa. Jadi terutamanya penyakit-penyakit jenis penyakit kulit. Penyakit kulit, penyakit cacat. Judari ni cacat. Penyakit cacat. Gila comel kulit dia tu tak comel lah kena penyakit. Dan jika habis itu tu kalau dia ujub dengan perkara yang Allah Taala beri, dia tak usaha. Dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahanya. Kalaulah dia ujub dengan pekerjaan, kerja dia, buat dia usaha. Dia menego kaya, ujub. Rasa dia ni lebih pada orang. Tu. Seperti contoh buat dia usaha tu ke apa? Ilmu. Dia mengaji. Ilmu banyak dia. Dia pun berasa jeh kat orang, pelekeh habis orang. Tak leki. Tak pandai. Orang lain. Dia buat pandai, ambo je. Tu. Dan ibadat begitu juga ilmu dan ibadat. Dia buat ibadat lebih pada orang, dia usaha orang tu. Maka saya kira lagu mana nak ubat dia ni? Nak ubat ujub yang pasal lagu ni lagu mana? Maka saya kira bahawa berfikir ia pada pekerjaan itu dengan sebab apa mudah ia baginya bagi pekerjaan. Apa jadi kalau pitih ada banyak tu, mana boleh usaha-usaha boleh pitih banyak. Tak. Kalau ada ilmu banyak, kita usaha-usaha boleh ilmu banyak. Dengan sebab apa? Fikir tu tak? Kalau sebab ibadat banyak, aku ni alhamdulillah, aku ni boleh buat ibadat ni dengan sebab apa? Fikirlah gitu tu. Sebab apa jadi mudah kita boleh tu? Kita boleh ilmu mudah, boleh ibadat mudah. Apa tu? Nak fikir. Kalau kita fikir kat tubik selalulah, tak? Karena Allah Taala izin. Mari daripada Tuhan juga. Kita usaha, kita ngaji. Orang ngaji kan kalau dia gila kan. Gila ni, gila mereng, gila ngaji. Memang sungguh lah je. Pukul 4 pagi tu dia bangun dah. Bangun buka buku baca. Mai tahajud, 2 rakaat aja tahajud. Buku banyak macam-macam. Lepas tu lepas tu berhenti semaya.
Mari subuh pula. Lepas subuh ada kelas. Nah. Lepas tu pukul 8 ada kelas pula. Sampai tengah hari berhenti sembahyang Zuhur. Lepas Zuhur rehat, relax sebentar. Lepas asar ada kelas pula. Lepas maghrib ada kelas. Mari esok, lepas esok ada kelas. Rapat pukul 12. Tinggal ilmu semua. Nah. Jadi kalau berasa wujud, oh ya aku ni hebat bos. Oh, nah. Boleh ngaji kuat gini. Orang lain buka buku sejak, tak ada sejak 5 minit. Nah. Tidur lah. Nah. Tapi aku ni boleh sampai tengah malam. Berasa wujud. Kena ingat. Mana boleh setara tu siapa bui? Allah Ta'ala. Nah. Kalau ingat Allah Ta'ala bui kan, lesak. Alhamdulillah semua. Nah. Dia syukur semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau dia orang minat kau ilmu, tu dia cari. Jauh pergi lagi. Panah lah. Sejuk. Sejuk bukan sejuk pagi tu, sejuk. Mesti sejuk. Mana? Ketar tangan. Sejuk sampai rapat tu lah. Rasa sejuk. Pergi. Orang lain tidur dalam selimut. Dia bangun pergi. Sebab apa tu? Sebab ada himmah aliyah. Semangat yang tinggi. Dia bila mana dia gila lagu tu kak. Orang tino tak boleh nak sekat. Malaikat lepas nikah. Lepas nikah tu teruji lah. Kalau ada retina, ada kena dia apa semua, tak layak. Ngaji lagi dia kata. Tapi dia nikah kat mepeh. Nikah tu penentu dia. Setengah lagi ke tak? Biasanya ilah terus. Waktu ulama sebut dah, al-ilmu mazbuhun baina fakhizayil mar'ah. Ilmu disembelih di antara dua paha perempuan. Tu Datuk Guru apa semua kan? Tu nikah lewat. Mengaji dulu awal umur 30, umur 28 menikah lah. Ni umur 21 nak menikah dah. Tak ada nak mengaji lah. Imam Ramli ada sebut, sayugia bagi penuntut ilmu melewatkan perkahwinannya. Orang mengaji, sayugianya sepatutnya melewatkan perkahwinan. Bukan sebab apa? Sebab nak biar tumpu kepada proses tahsilul ilmu. Proses nak menghasilkan ilmu tu, nak menghasilkan malakah ilmu. Biar baca kitab faham. Nak boleh situ tu kalau ada gangguan tengah jalan kat punah. Orang ngaji-ngaji ni baca kitab Arab faham tu ya. Baca marilah kitab mana pun baca faham. Nak waktu. Ni baru kenal tak ada khabar. Waktu kat ilah. Lepas kenal tak ada khabar tu, kena Fatimah pula. Kena retina pula. Beres lagi. Jadi kena sabarlah. Kalau punya kita menuntut ilmu, kena banyakkan sabar. Kalau berasa ni, puasa. Puasa. Fa'innahu lahu wija'. Nabi kata. Puasa-puasa ni, dia akan jadi benteng, dinding, pertahanan. Habis itu. Qala Syekhul Musannif. Dan bahawasanya tiada mudah ia seorang. Bagi seorang. Baik. Dan bahawasanya tiada mudah ia ilmu dan ibadat tu. Bagi seorang. Melainkan dengan anggota dan akal. Dia riak boleh ilmu banyak. Dia ujub boleh ilmu banyak. Dia ujub boleh ibadat banyak. Kena ingat molek. Ilmu dengan ibadat tu tidak mudah. Melainkan dengan anggota dan akal. Dan bahawasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya semua makhluk bagi Allah Ta'ala. Menjadikan akan akal anggota lainnya tu oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurniaan. Allah Ta'ala je buat belaka tu. Kalau rasa wujud dengan ilmu. Dia mau boleh ilmu tu dengan lagu mana? Dengan ada akal. Siapa je buat akal tu? Allah. Ingat lagu tu? Tak. Allah Ta'ala belaka. Mari daripada Tuhan.
Ilmu-ilmu mari daripada Allah. Kita boleh buat ibadat. Patutnya bila mana kita boleh buat ibadat, kita bersyukur. Alhamdulillah, aku boleh buat ibadat. Nah. Lepas tu bersyukur pula kali kedua apa? Bersyukur sebab kita rasa bersyukur. Bersyukur pula kali ketiga sebab bersyukur boleh rasa bersyukur, boleh buat ibadat. Begitulah. Patutnya kena berterusan syukur kita dah. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ilmu dan ibadat dan segala pekerjaan kita itu semuanya Allah Taala yang menjadikannya. Allah Taala buat belaka tu. Seperti firman-Nya, firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan kamu. Allah yang buat kamu. Dan akan barang yang mengerjakan oleh dan akan barang yang mengerjakan kamu. Mengerjakan oleh kamu. Wa ma ta'malun, barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Buahkan dia akan dia. Oleh kamu. Kita tulis apa tu? Kita Rumi. Oleh kamu gitu ya? Kamu tambah ni. Oleh kamu akan dia. Wa ma ta'malun, apa sahaja yang kita buat Allah Taala buat. Allah Ta'ala menciptakan kamu, Ta'ala buat kita. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan apa yang kita buat. Apa sahaja yang kita buat, itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Apa yang kamu nak, semuanya adalah kehendak Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita, dan tidaklah kamu melontar iza ramaita, ketika mana kamu melontar. Walakinallaha rama, tapi Allah lah yang melontar. Bukan mu buat belaka tu, Allah Taala belaka. Terus. Dan firman-Nya, firman Allah. Ada kot kali. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tu ni. Kita baru baca tak ni. Tubik selalu dah. Artinya, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu, melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Melainkan barang yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka saya kira bagi yang berakal bahawa adalah ujubnya selama-lama dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya, kemurahan Allah. Kita ujub, kita berasa kagum tu, kagum dengan kurniaan Allah. Allah Ta'ala beri kita ni. Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya Allah. Kita bersyukur pula. Allah Ta'ala beri tu, kita bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. La'in syakartum la'azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, la'azidannakum, nescaya aku akan tambahkan bagimu. Kalau tambah lagi. Wala'in kafartum, tapi kalau kamu kufur dengan nikmat, Allah Ta'ala beri nikmat, kufur. Guna nikmat untuk buat maksiat, kufur tu. Kufur ni tak belah mana, kufur nikmat lah, bukan kufur kafir tu. Kufur nikmat. Setara mana, lagu mana kufur nikmat? Kita guna nikmat Allah Ta'ala bagi ke kita untuk buat maksiat. Kufur tu. Boleh motor, bagi anda kereta, contoh. Boleh kereta, pakai kerja oleh kereta. Kerja pelik-pelik tu lah. Ada rumah. Contoh-contoh benda hari lakon ni tak. Ada rumah. Panggil orang-orang yang tak sepatutnya masuk dalam rumah kita. Tu kufur tu. Ada duit, ada harta. Buat beli benda-benda tak sepatutnya. Beli arak, beli benda haram. Judi. Kufur tu. Tapi bukan kufur kafir ni. Ni kufur ni iman. Tu kufur nikmat. Dia lawan pada kata syukur. Lawan pada kata syukur. Baik. Habis tu. Kerana mengurniakan
Ya Allah baginya bagi hamba tadi, bagi seorang tadi akan ilmu dan akal dan memberi petunjuk ya Allah baginya bagi hamba bagi seorang tadi kepada ibadat dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Tu Sebab Allah Taala bui tu, Allah Taala bui akal, Allah Taala bui petunjuk, bui ilmu. Tanpa ada usaha dan ikhtiar. Dia tak usaha apa boleh angkat, Allah Taala bui. Dia sendiri pun dulu dia tak minta pun hidup atas muka bumi ni. Mana ada budak, bukan budak, masa dia sebelum jadi Aimani tu. Mana ada dia doa minta nak jadi orang. Tak ada. Allah yang jadikan dia. Daripada nutfah, daripada Siti Haimani, tak berada dalam kandungan ibu, lahir atas muka bumi. Bila boleh Allah Ta'ala buat daripada dia tu kecil je. Haimani ni sel yang paling kecil sekali. Sel. Apa istilah dia? Sel. Daripada paling kecil sekali, sampailah jadi baby. Jadi orang molek. Boleh kecing, boleh berok. Ni emak boleh kecing, boleh berok ni. Baby ni kalau tubik tak boleh kecing, tak boleh berok. Pusing. Pusing. Mana tak berok anak aku ni. Sodoh lah. Kita lah ni yang berok tu jadi masalahnya. Rasa sakit perut, rasa mana. Tapi benar satu ni emak. Emak. Boleh buah air tu satu ni emak. Cuba ya tak boleh buah air. Ada orang ada nyakit. Sebagai pelajar. Pelajar. Tak boleh bajaklah pelajar mana ni. Dia, sekolah dia tu jenis asrama. Masalah dia tak boleh buah air di asrama tu. Kena balik berok rumah. Enggak seminggu tak berok. Seminggu makan pun sekala makan. Seminggu tak berok. Balik rumah, baru boleh berok. Hari satu, petang satu pergi pula. Tak berok pula. Dapat air komin pula. Balik rumah baru berok. Lah. Tak ada lama, dia 2 tahun. Lepas tu pindah. Ayatnya kita kalau boleh berok tu, kena ucap syukur banyak tu. Boleh berok, boleh kecing. Nampak kecil je, tapi kat Masya Allah. Nikmat sebenarnya. Tu. Memang nikmat lah berok tu. Nak sakit perut, berok lepas. Orang hilang sakit tu. Nak lepas tu kat. Tak kena penyakit-penyakit yang tak pelik lagu tu. Tapi ada ni. Ada orang penyakit lagu. Dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk. Dia kena syukur juga. Sebab ada orang yang Allah Ta'ala tegah daripada dapat ilmu. Orang mengaji ni tak semestinya boleh ilmu. Tak semestinya pandai. Dalam sekelas, orang mengaji bukan semua pandai belakang. Ada buat pandai, ada buat kurang. Dalam pengajian, tak ada sains sekali, pergi kelas sekali, bangun tahajud sekali, muzakarah sekali, pergi PSA sekali, PSA dalam dewek sekali, soalan setula, tubik-tubik rizak. Wani cemelai, wani tak dulu. Ngaji sekali tu. Tu. Sebab tak serupa Allah Ta'ala beri tu, tak serupa. Allah menegah orang lain daripada dapat ilmu dan akal. Dia boleh. Kau kena syukur lah. Dan petunjuk, begitu juga orang lain pun tak boleh petunjuk, tak boleh buat ibadat. Dia boleh buat ibadat. Maka dia kena syukur. Dengan semata-mata keadilannya. Allah Ta'ala buat tu dengan semata-mata keadilan Allah. Dan hendaklah takut ia akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya. Tadi kena takut. Nama ke Allah Ta'ala cabut nikmat ni. Allah Ta'ala cabut ilmu. Allah sayangnya. Allah Ta'ala cabut buat ibadat ni. Allah jadi aku ahli maksiat pusingnya. Lepas tu kita kena bersyukur. Alhamdulillah. Boleh mari majlis ilmu. Alhamdulillah. Ada ilmu sikit. Alhamdulillah. Ada ilmu banyak. Alhamdulillah. Tak ada ilmu. Alhamdulillah. Ya Allah berilah hidayah. Ya Allah.
Duduk situ semua. Biar kita duduk situ semua. Duduk lagu mana pun puji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Segala keadaan, susah, senang, baik, buruk, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, situ. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya. Ini kita using. Nah, nama ke tak bersyukur. Allah Ta'ala wi ilmu ya ujub, takabur, riya, sum'ah, ada berlaku. Nama ke ilmu tu jadi istidraj. Wa sanastadrijuhum min haitsu la yahtasib. Tu para kata dalam Quran kan. Kami akan istidraj mereka daripada jalan yang mereka tak suka-suka. Nampak? Boleh ilmu, molek dah boleh ilmu. Tapi kat kau jauh dengan Allah. Kau jauh dengan Tuhan. Tak mari rasa takut kat Tuhan. Allahu Akbar. Tak mari rasa ingat kau rasa-rasa. Tak ingat kau rasa. Kali. Kalau ingat sekalipun, tak mari rasa menyesal. Kalau menyesal sekalipun, tak boleh nak berjeri. Tak takut. Okey, insyaAllah okey. Dia pula ayat okey. Bukan Tuhan ayat. Kalau Tuhan ayat, dia salah tak? Dia pula ayat okey. Muka maya tak tinggal dah. Dia. Bahagian nak panggil apa? Nak pujuk hati dia. Maya tak tinggal dah, puasa tak tinggal. Surga dah. Mari asal lagu tu aman daripada azab Allah. Ayat. Berasa aman, berasa selesa, berasa sentosa, berasa bahagia, berasa selamat daripada azab Allah. Bahaya. Bahaya. Biar kita berasa takut semua ke dia, berasa nak semua ke dia. Setiap masa, setiap keadaan. Tu dah. Berhajat semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah, Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Artinya membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat. Allah Ta'ala buka macam-macam nikmat atas jalan istidraj. Jalan istidraj. Guru kata istidraj ni. Al-Fadhil Ustaz Haji Mak. Dia kata istidraj ni dia supaya orang pergi makan ke air. Air kan? Kuih ni ikat air. Dia pun ker. Ambil duduk. Tabur duduk depan ni. Ker. Air kat mari panggo bodoh tu. Mari makanlah duduk. Makan kena ikat sembelih. Kena sembelih ke tu Allah Ta'ala beri nikmat, kita pun, rasa lebih. Aku ilmu banyak. Aku ibadat banyak. Aku harta banyak. Tentu Tuhan saya kat aku. Tengok-tengok akhirat, tak ada apa satu. Allahu Akbar, using Lepas tu kita rusing semua tu Kita rusing. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka duk suka, mereka duk buat baik. Sedangkan mereka lah orang yang paling rugi. Akhsarin a'mala. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Mahukah kalian aku tunjukkan, aku sebutkan orang yang paling rugi amalan mereka. Bagaimana orang paling rugi ni? Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sesak jalan kehidupan mereka di dunia dan mereka suka mereka buat baik. Tudung tak bakar. Mayat dok. Tapi sedekah masya-Allah banyak. Berasa baik dia, orang duk puji dia baiknya. Dia tak semayat. Tak semayat, tapi kat wis sedekah, orang duk puji baik. Dia pun serah kan bila mana ramai orang puji dia baik. Dia serah baik.
Dia tak ingat dah tak semaya tu berdosa hari. Tak ingat dah waktu. Dia dah berasa diri dia baik. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka duk suka, mereka duk buat baik. Eh. Sedekah, ambil gambar, bubuh dalam Facebook, media sosial, orang pun puji. Inilah yang kita mahu, Muslim, pembayar zakat. Oh, ni. Dia pun dah berasa orang, jelah orang muka tak tahu kehidupan dia dah. Dia pun berasa baik dia. Padahal tak semaya. Zakat. Nah, waktu beri zakat saja. Semaya tak pun enggak tu ni. Apa tu? Sebab dia cari redha nas, redha manusia. Dia nak orang puji dia nak orang redha kepada dia. Sedangkan Sayyidina Ali kata, redha nas ghayatun la tutrak. Redha manusia ni satu matlamat yang tidak akan dapat dicapai. Wa redallah ghayatun la tutrak. Redha Allah adalah satu matlamat yang tidak boleh kita tinggalkan. Mesti capai. Fatruk ma la yudrak, wadrak ma la yatruk. Maka tinggalkan apa yang tak boleh nak capai. Dan capailah apa yang tak boleh kita tinggal. Nak cari redha orang, buat konten macam-macam. Pasal bagi dalam kain cerita juga. Hubungan rumah tangga cerita juga. Masalah rumah tangga. Buat live, kena cerah dalam live. Buat konten juga. Allah. Nak cari redha orang tu. Dia nak jadi orang yang paling perfect di mata manusia. Dia tak tengok lagu mana pandangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih ke mana ke dia. Hamba yang baik ke, hamba yang toleh. Toleh ke toleh? Soleh baik. Toleh lagi. Toleh jahat. Hingga apabila sukacita mereka dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu, bila mana mereka suka dah nikmat Allah Ta'ala beri banyak, mereka suka berasa dekat dah dengan Tuhan. Tuhan saya kat aku aku menego setahun, dia tawar dah aku. Ni tanda Ta'ala saya kat aku ni. Lah aku tak semaya pun. Dia pula boleh jawab lagu tu. Ada orang lagu tu bukan rekod. Dia mengaku tak semaya. Dia kata dengan ayat nama lah dia kata saya ni kaya walaupun tak semaya baik apa. Boleh kaya juga. Tu mu buat maya tu. Piti banyak mana mu? Lagu tu tengok mata punuh otak ni, otak punuh. Dia ukur dengan piti banyak. Orang dia ukur pahala banyak. Dia ukur piti. Orang gini kalau mati ni boleh sumbak piti dalam mulut dia. Biar penuh piti dalam mulut. Pertuhankan harta. Tak maya beh. Nyanyi pula kau orang semaya. Maya tu tak boleh lawan hamba berlaku. Allahu Akbar. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit. Jadi bila mana mereka suka dapat nikmat, menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu. Allah Ta'ala berseksa. Dengan terkejut dengan tiba-tiba. Fir'aun ni umur dia kata-kata tahun. Fir'aun. Bukan umur pendek dia ni, umur panjang. Dikatakan Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf, mana dia ni jadi Fir'aun Nabi Yusuf jadi menteri ekonomi jaga ekonomi Mesir. Fir'aun yang sama jadi Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Orang tolong. Dia hebat antara istidraj yang Allah Ta'ala bagi ke dia, tak rajin demam seumur hidup. Demam pedok penyakit kecimani darah tinggi saya tanya. Nama demam tapi kecimani tinggi tu. Demam pedok. Ayat sehatnya dia. Waktu aja demam ni lah tiba-tiba mengaku ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang tertinggi. Mengaku Tuhan. Gapo dia nikmat gapo dia tak labui tu? Adakah nikmat tak demam tu satu kebaikan dah? Tak. Itu bukan nikmat tu. Itu dipanggil istidraj. Bui satu nikmat, zahirnya nikmat,
tapi hakikatnya Allah Taala nak azab dia. Namrud berlawan dengan Nabi Ibrahim. Raja berlawan dengan Nabi Ibrahim, nama Namrud dengan za nah. Tapi suruh dengan Namrud lah, dal. Nah. Za, kalau kita baca kita Arab disebut dengan za. Zalika. Za zal, bukan zai. Zal. Zalika akhadha. Namrud ni dalam sepanjang pemerintahan orang kaji mengatas dunia ni, nah. Namrud ni antara tiga orang yang kerajaan dia tu meliputi satu dunia. Meretah sedunia. Bukan meretah di Mesir saja, bukan di di Rom Parsi saja. Satu dunia. Antaranya Namrud. Antara lain Nabi Sulaiman alaihissalam. Antara lain orang yang ketiga Iskandar Zulkarnain. Tiga orang ni kerajaan dia meliputi satu dunia. Firaun Mesir ada raja lain tempat lain. Tapi Namrud ni sedunia pemerintahan dia. Nikmat kau istidraj. Mai berasa besar diri, berasa bangga. Tu. Lepas tu kalau kita jadi boleh jawatan sikit yang itu. Jangan itu gaduh besar diri banggalah Kalau boleh jadi ketua negeri, ketua negara ko, biasa yang benda tu. Dulu-dulu Allah Taala beri kekuasaan lebih lagi kepada orang terdahulu. Tapi Allah Taala beri itu dengan jalan istidraj. Tu takut sekali tu takut. Baik. Dan firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya'lamun bukan ya. Apa tadi sebut apa ni? Min haitsu la ya'lamun. Artinya selagi kami ambil mereka itu sedikit-sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan dia ambil sikit. Nikmat. Dia berasa nikmat tapi kau dekat dengan neraka. Patutnya nikmat kau dekat dengan syurga, itu baru nikmat sungguh. Tapi kau dekat dengan neraka wa'alaikum. Makna istidraj itu, gabda istidraj menghampirkan kepada seksa Allah Taala dengan diberi tangguh sedikit-sedikit. Dengan diberi tangguh sedikit-sedikit. Allah Taala nak dekatkan dia dengan seksa tapi tangguh. Nampak macam boleh nikmat. Padahal Allah Taala nak dekatkan mereka ni dengan seksa dia. Seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Seperti ni ikat ayam. Jangan dah. Tak. Tabur deduk. Ayam waktu jauh mari. Tak kena kita gigak letih. Nak ambil dia, mana dia berlari, dia boleh lari bawah rumah. Kita atas rumah pun tak boleh lari kita. Tabur benih. Tabur deduk. Tabur pun nak ikat ayam. Ayam pun mari. Mari makan. Letak. Letak buka. Tak lari ayam. Cerai lalu. Mula-mula ayam tu berasa benar dia. Boleh makan free dia kata. Ayam kata, boleh makan free. Malam tu dia pula kena makan. Tu. Jadi sama juga tak? Allah Taala beri nikmat, beri basikal, beri motor, beri kereta, beri kenderaan, beri rumah, beri harta. Kalaulah benda-benda tu menjadikan kita lebih jauh daripada Allah, jadilah kita supaya tadi. Istidraj. Boleh tanah. Banyak boleh tanah. Jual, kaya, piti banyak. Mari semaya. Semaya rumah. Apa? Nak jaga piti ni, nak mungkin orang mari ambil piti. Naik orang curi. Sayanya duk rela tukar akhirat demi harta dunia. Allah kuat sayanya. Moga-moga Allah Taala jauhkan kita. Habis itu wallahu a'lam. Jadi dia wallahu a'lam, kita pun wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmu atam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Al-Anqal bab yang ke-10 pada menyatakan riak. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi washabbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum.